Ada dajjal kan? Hai kawan, Assalamualaikum. Kita berjaya lagi colek budak Dani ni. Ui, Dani ni sejak famous ni baju dah tak macam dulu dah Mestilah cantik. Sebab Umi dengan abah saya belikan. Ya ke? Umi dengan abah awak belikan sebab apa? Sebab saya pandai kat sekolah. Wah, sebab awak pandai kat sekolah ke sebab awak dah famous? Famous. Ada dajjal kan? Ada dajjal? Mana pula ada dajjal? Awak katakan awak macam pandai kan? Okey, awak jawab soalan saya ni. 1 tambah 1 berapa? 2. Ui, betul lah awak ni pandai lah. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 4 berapa? 5. Baru nak puji. 5 tambah 5. 11. Tapi awak ni memang dah cukup pandai dah, Dani. Dani memang dah cukup pandai, dah cukup handsome, dah cukup famous dah semua kan. Gigi Dani je yang tak cukup. Kawan nak cukupkan gigi Dani dengan kepintaran Dani tu, Dani kena makan coklat minda ni. Apaan tu? Skyview Mind Tropic Junior. Ini adalah coklat minda Dani. Oh, dia keluar Milo. Ini bukan coklat Milo Dani. Milo. Mind Tropic Junior daripada SKV. Coklat minda ni bila Dani makan, Dani akan jadi lebih baik, lebih pintar. So Dani kena makan 1 hingga 2 biji sehari. Barulah Dani jadi bijak macam kawan ni, macam kawan Korea macam kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Sedap. Abang Kemal, Dani rasa tertenaga. Lepas makan coklat ni. Oh, adik-adik, kalau adik-adik nak pandai, nak cergas di sekolah, boleh makan SKV Mind Tropic Junior ni. Cita makan 1 hingga 2 tablet sehari untuk kecerdasan minda dan kecergasan fizikal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.